Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi sotong bunting masak tiram. Ni pertama sekali saya ada sotong, nampak tak besar-besar dan segar-segar sotong saya ni. Malah besarnya lebih daripada tapak tangan saya. Tapi saya syorkan kalau anda nak buat resepi ni, gunakan sotong yang saiznya sedang. Tapi sebab hari ini tak ada, jadi saya guna sotong yang besar-besar. Next, di sini saya ada tahu. Saya gunakan lebih kurang 2, lalu saya lenyek-lenyekkan macam ni. Lalu saya letakkan ataupun saya pecahkan 1 biji telur, lalu masukkan sedikit garam, sedikit penyedap rasa atau MSG. Ni bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Langkah selanjutnya, di sini saya ada daun bawang dan daun sop sedikit. Saya gunting-gunting halus-halus macam ni. Kemudian saya masukkan tepung ubi lebih kurang 1 sudu. Lalu kita gaul rata, bagi sebati ke semua bahan tersebut. Next, di sini saya ada bawang putih lebih kurang 4 biji dan setengah biji bawang merah. Saya akan tumbuk-tumbuk sehingga lumat. Kalau malas tumbuk boleh je gisak. Macam ni. Lalu di sini saya panaskan minyak, menumis. Saya akan tumis bahan tersebut sehingga harum. Okey, ni kita tumis lah. Dan saya akan biarkan ia sedikit garing. Lebih kurang segini. Boleh matikan api, lalu bolehlah letakkan bahan tumisan tadi ke dalam adunan tahu kita tadi tu. Lalu kita gaul rata, bagi sebati. Di wadah yang berbeza, di sini saya ada tahu yang telah siap kita buat tadi tu. Dan saya ada sotong. Dan apa saya nak buat, saya nak masukkan kita punya tahu tu ke dalam sotong ni. Nak senang guna piping bag macam ni. Kalau tak ada, boleh je guna plastik biasa tu. Ikutlah selera masing-masing dan kemudahan masing-masing. Lebih kurang macam ni. Saya isi penuh sebab saya suka kalau isi dia penuh. Kemudian kita gunakan lidi, lalu kita buat macam ni. Kita tutup supaya nanti masa kita goreng atau kita masak, dia tak terburai. Proses ni memang agak rumit dan susah, jadi harap bersabar. Sebenarnya kalau nak senang, boleh gunakan sotong saiz yang sedang. Biasanya saya masak guna sotong saiz sedang sebab tadi saya ke pasar dan tak ada, semuanya besar-besar, jadi it's okay. Ni lakukanlah proses yang sama sehingga habis. Jadi menu kita pada hari ini sangatlah sedap dan unik. Pertama kali saya buat menu ni, mak saya langsung jatuh cinta. Dan ini antara salah satu menu kegemaran dia. Jadi sebab itulah saya nak kongsikan kepada anda, supaya anda boleh mencubanya sendiri di rumah. Ni lebih kurangnya dah siap semua saya isi. Nampak besar-besar tak? Ni nanti kita boleh basuh supaya dia lebih cantik. Ni bagus saiznya macam ni. Jadi senang nak isi dan senang nak makan. Jadi bila kita guna sotong yang besar, mungkin dia agak liat sikit lah. Tapi untuk hari ni sepertinya tak liat sama sekali kalau anda ikut step by step. Jadi tadi saya ada tepung ubi. Lalu di sini saya nak masukkan garam dan juga penyedap rasa dekat sotong saya ni. Lalu saya masukkan lagi tepung ubi. Lalu kita gaul rata. Sebab sotong ni saya akan goreng terlebih dahulu. Ini kemudian saya akan salutkan sekali lagi menggunakan tepung ubi. Ini tepung yang kering lah. Kita salut, lalu panaskan minyak. Kemudian kita goreng sehingga ia bertukar menjadi kekuningan. Jangan risau kalau takut dia meletup, sebab ia tak meletup sama sekali sebab kita dah letakkan tepung. Lalu jangan lupa dia bolak-balik lah agar ia digoreng dengan sekata. Lebih kurang macam ni lah, tak perlu lama-lama. Rasa dah coklat, dah boleh terus angkat. Ini kenapa dia pecah-pecah, sebab tadi saya isi tahu dia penuh. Saya suka macam ni. Kalau anda rasa tak kemas, anda jenis yang suka yang kemas-kemas, yang cantik-cantik je dengan anda, mungkin anda boleh masukkan isi dia tu separuh ke atau macam mana, bergantung daripada selera masing-masing. Kalau saya buat menu ni memang suka dia punya isi tu full, memang terbaik. Lalu di sini dengan menggunakan minyak yang sama, tapi saya separuhkan aja. Kemudian saya nak tumis bawang merah, bawang putih dan juga cili.
Lalu saya masukkan lebih kurang 2,5 sendok ke macam tu sos tiram. Bagi banyak, bagi bagus. Tak kisah, tergantung presiden masing-masing, okey? Tengoklah kuantiti masakan anda sebanyak mana. Macam saya tak adalah banyak sangat kan. Jadi saya masukkanlah lebih kurang 2/3 sudu sos lada hitam. Lalu sedikit air supaya dia tak hangus. Lalu kau rata. Kemudian 1 sudu cuka makan. Lalu kita gaul lagi. Kemudian bolehlah masukkan kita punya sotong. Sebenarnya sotong ni makan gini je dah sedap sangat. Jadi macam sotong goreng tu. Pula tu ditambah pula kita masak tiram macam ni. Ada sos tiram, ada sos black pepper. Memang terbaik. Korang wajib cuba. So confirm tak menyesal. Walaupun buatnya agak sedikit rumit, tapi rasanya sangat-sangat sedap dan tidak mengecewakan sama sekali. Ni dia penampakannya. Last sekali saya nak taburkan daun bawang dan daun sup supaya ia bertambah wangi. Bagaimana menurut anda dengan resipi kita pada hari ini? Saya yakin kalau anda dah cuba, anda akan langsung jatuh cinta. Jadi jangan lupa untuk cuba di sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Ini nanti saya nak tunjukkan anda bahagian dalam dia macam mana. Sebelum tu jangan lupa tekan like kalau anda suka dan jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. Ni dia. Saya nak tunjuk bahagian dalam. Lidi jangan lupa buang dulu sebelum makan. Nanti tercekik lidi pula. Terutama kalau bagi budak-budak makan kan bahaya sikit lah. Jadi sebelum makan buang dulu lidi. Kalau rasa nanti sotong anda togel tu, maklum sajalah. Sebab tu saya kata lebih bagus guna sotong yang saya sedang. Jadi tepung ni tu melekat. Macam ni lah lebih kurang. Selamat berjumpa. Bye-bye.